Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 11 akan membentangkan hadis ke-23, yakni At-Tuhur Syatrul Iman. An Abi Malik Al-Haris ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, At-Tuhuru syahrul iman, walhamdulillahi tamda'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamdani aw tamda'u ma baina as-sama'i wal ard, was-salatu nur, was-sadaqatu burhan, was-sabru diya, wal-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Qala an-Nawawi rawahul Muslim. Qultu na'am lakinna bi ikhtilaf yasir. Hadis tersebut menerangkan kepada kita sedikit sebanyak tentang kebersihan. Seperti yang kita ketahui, kebersihan merupakan separuh daripada iman. Untuk penerangan secara lebih lanjut, saya akan menyerahkan kepada saudara saya yang seterusnya, Mujahid. Baik, saya akan sambung apa yang sahabat saya sampaikan tadi. Pertama sekali, saya akan menjelaskan tentang At-Tuhuru Syatrul Iman. Okey, bermaksud bersuci itu sebahagian besar dalam iman. Perkataan tersebut di sini bukan bermaksud separuh secara bilangan, tetapi menunjukkan betapa besarnya kedudukan wuduk dalam agama Islam, kerana ia adalah syarat sah solat. Okey, seterusnya menyempurnakan wuduk adalah amalan yang sangat besar ganjarannya. Jika seseorang melengkapkan wuduk dengan sempurna, ia menunjukkan tanda ketaatan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya zikir alhamdulillah. Zikir seperti alhamdulillah ini sangat berat timbangannya di hari akhirat, kerana ucapan alhamdulillah ini dapat memenuhi timbangan amal kita, kerana pahalanya ataupun orang kata nilai pujian yang kita memuji Allah itu adalah sangatnya tinggi. Okey, zikir subhanallah dan alhamdulillah ini dapat memenuhi ruang antara langit dan bumi. Ini bermaksud pahala dua zikir ini amatlah luas dan besar. Orang kata tak terhingga, dan zikir ni sangatlah dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya perbezaan antara alhamdu dan asyukru. Okey, alhamdu ni adalah puji kerana sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah asyukru. Asyukru ni pula puji kerana nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita puji Allah lah. Okey, kesimpulannya hadis ini mengajarkan kita bahawa wuduk adalah sangat penting, wuduk yang sempurna, kerana ia adalah asas iman dan solat. Okey, manakala zikir seperti subhanallah dan alhamdulillah adalah zikir yang orang kata pahalanya sangat besar dan dapat memberatkan timbangan amal kita di hari akhirat, hari kiamat, pada suatu hari nanti. Baik, saya akan menyambung apa yang telah disampaikan oleh sahabat saya sebentar tadi. Di sini saya akan menerangkan 5 poin penting. 5 poin penting ni saya akan beri secara ringkas saja, kerana ianya ringkas, padat dan mudah difahami. Baik, yang pertama sabar, yang kedua solat, yang ketiga zikir, yang keempat sedekah, dan yang kelima adalah timbangan amal. Sabar ni adalah tanda seseorang tu kuat imannya. Sabar ni ada 3. Sabar untuk taat kepada Allah, sabar untuk tinggalkan maksiat, dan yang ketiga sabar menghadapi ujian, iaitu takdir. Yang kedua, solat. Solat ni mencegah maksiat dan memberikan cahaya kehidupan kepada seseorang. Yang ni orang mukmin lah. Yang ketiga ni penting, iaitu zikir. Zikir ni boleh membawa kita lebih tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Diberi contoh kat sini, subhanallah wa bihamdi. Nak tambah lagi pun boleh, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Okey, yang keempat sedekah. Sedekah ni membuktikan keimanan seseorang dan keikhlasan seseorang yang dia ni lebih mengejar akhirat berbanding dunia. Dan terakhir sekali,
yakni timbangan amal. Timbangan amal ni penting kita tahu. Sebab apa? Sebabnya kita kena tahu apa yang kita amal kat dunia ni berat amalannya ditimbang pada hari akhirat. Saya akan menyambung perbahasan yang diberikan oleh sahabat saya tadi. Kullun nasi yaghdu. Setiap manusia berangkat pagi. Maknanya setiap manusia pada setiap pagi pasti akan keluar dan melakukan urusan mereka. Manakala fabaya'un nafsuhu famutikuha aw mubikuha. Ada yang menjual dirinya sehingga membebaskannya atau membinasakannya. Kullu insan, sesungguhnya sebahagian manusia menjual diri mereka kepada Allah dengan mentaati suruhan-suruhannya sehingga diri mereka bebas daripada azab-azab. Dan sebahagian yang lain menjual diri mereka kepada syaitan dan juga hawa nafsu dan mengikutinya, maka ia akan membinasakan diri mereka di akhirat kelak. Menjual pada hadis ini bukanlah bermaksud menjual diri yang kita faham. Menjual dalam hadis ini ialah bermaksudnya mengikuti ataupun berserah kepada Allah. Kama qala, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, pertama adalah diri mereka dan juga harta-harta mereka dan balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu syurga, al-jannah. Dan golongan yang kedua ialah apabila segala tindakannya mengikuti hawa nafsu dan juga syaitan, maka dialah yang telah menjual dirinya kepada syaitan dan membinasakan dirinya. Seperti firman Allah, au yubikuhunna bima kasabu. Wa qala an-nabi li Ka'ab, kata Nabi kepada Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya solat itu adalah persembahan, puasa itu adalah perisai, manakala sedekah itu seperti mana memadamkan kesalahan, seperti air memadam api. Ya Ka'ab bin Ujrah, manusia itu terbahagi kepada dua jenis. Pertama ialah golongan yang menjual dirinya lalu membebaskannya, maksudnya mengikuti Allah. Manakala golongan yang kedua ialah golongan yang menjual dirinya lalu membinasakannya. Terima kasih kepada sahabat saya atas penerangan tentang Mubahisul Arabiyah tadi. Jadi insya-Allah saya akan teruskan dengan pengajaran yang kita dapat peroleh daripada hadis ini, insya-Allah. Hadis ini sebenarnya mengajak kita untuk menjaga kebersihan. Itu adalah tema yang pertama. Kerana bersuci itu adalah separuh daripada iman. Dan juga ia menggalakkan kita untuk berzikir dengan subhanallah, alhamdulillah, yang sangat besar timbangannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini juga menegaskan bahawa wujudnya timbangan amalan pada hari kiamat dan juga mengingatkan bahawa solat adalah cahaya yang membuka pintu ilmu dan juga kefahaman. Sedekah pula menjadi bukti ketulusan iman seseorang, dan sabar digambarkan sebagai sinar yang memberi kekuatan walaupun disertai kepayahan. Dan dalam hadis ini juga ingin disampaikan kepada kita bahawa Al-Quran ini dia boleh menjadi hujah untuk kita atau menentang kita. Maka kalau kita mengikuti ajaran Al-Quran, maka ia akan membawa kita ke syurga, dan kalau kita mengabaikannya, ia akan membawa kita ke neraka. Na'udzubillah. Maka hadis ini juga menegaskan bahawa hidup kita ini sama ada sedang menyelamatkan diri melalui ketaatan atau sedang membinasakan diri kita melalui kemaksiatan. Dan kebebasan yang paling hakiki, yang paling sebenarnya adalah mentaati Allah. Siapa yang lari daripada perhambaan kepada Allah SWT, akhirnya dia terikat dengan hawa nafsu dan juga syaitan. Maka akhirnya daripada hadis ini kita belajar bahawa hidup ini bukan sekadar perjalanan jasad semata-mata, tapi sekali dengan jiwa kita. Maka bersuci itu separuh daripada iman, zikir itu memenuhi timbangan, solat itu memancarkan cahaya, sedekah membuktikan keikhlasan, dan sabar menguji keteguhan hati kita. Maka yang terakhir sekali, semoga kita termasuk dalam kalangan yang menjadikan iman sebagai cahaya, amal sebagai bekal, dan Al-Quran sebagai panduan sepanjang jalan. Dan moga Allah SWT membimbing langkah kita, dan moga hidup kita diselamatkan dengan ketaatan kepada Allah SWT. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.